Actually senang cerita, dunia social media dengan dunia lakonan ni berbeza. Saya datang dari dunia social media, content creator lah. So bila saya masuk ke set lakonan, it was totally different things. Kita rasa kita dah biasa dengan kamera, tapi sebenarnya masa berlakon tu tak. Dari reaction tiba-tiba mata saya terbeliak. Oh, something is different with this water. Betul. Nampak the reaction that yang saya kata tadi. Seseorang seorang tu boleh berlakon ke tak, tengok dia punya reaction. Dah rasa air sedap. Dia minum, lepas tu terus kita rasa macam air tu menyegarkan you. Menyegarkan. Itu adalah lakonan. Kita berlakon je. Walaupun kita dah biasa buat konten ni kita minum air konten. Oh, sedap lah. Selalu kita review. Contoh kita review bazar makanan dari bazar Ramadan tu. Oh, sedapnya makanan ni. Tapi reaction muka tak ada pun. Betul. Cakap je sedap. Tapi reaction kat muka tak sampai. Content creator, engkau boleh over tau. Content creator boleh, bapa sedap gila tu. Macam I biasa buat lah. Macam tu over. Tapi pelakon kau tak boleh over macam tu. Kau kena lag-lag. Kau kena sampai betul-betul kau punya lakonan tu. Okay, betul. Tadi I ada sebut pasal monolog tau. So, ada satu teater yang diorang kena sampaikan monolog yang cakap dengan diri sendiri je. Sebenarnya monolog sangat susah. But it comes from your inner, bukan your outer. Kalau orang luar yang tak faham bidang lakonan, dia akan cakap macam benda tu gila cakap seorang-seorang. Tapi sebenarnya kalau kena dengan aktor yang betul, kau tak akan nampak benda tu gila. Kau akan nampak sebuah penyampaian.